Korang nak pergi camping tapi belum lagi ada set memasak. Dekat depan Wani ni, Hutan King ada sediakan set memasak tau. So, hampa boleh tengok video ni sampai habis tau. Untuk item yang pertama, ini adalah dengan kita orang punya portable stove tau. Okey, yang kalau korang nak masak-masak ke kan, korang memang sangat sesuai untuk korang bawa pergi camping tau. Yang kedua, kita ada juga dengan kita orang punya pen tray. Kalau kita nak tahu, untuk kita orang punya pen tray, kita ada dua version size sahaja, 38cm dan 30cm. Untuk item yang seterusnya, kita ada juga kita orang punya set wear. Kalau korang beli untuk kita orang punya set wear, kita ada dua version size tau. Kita ada set A dan set B. Yang Wani tengah tunjuk sekarang ni adalah untuk set A. Dalam untuk set A, korang akan dapat banyak item. Korang macam dapat macam sponge, korang akan dapat senduk, macam-macam lagi item yang korang dapat untuk kita orang punya set wear. Dan jangan risau juga, Hutan King ada sediakan untuk set memotong tau, iaitu dengan kita orang punya utensil set. Dalam utensil set ni, korang akan dapat satu set lengkap. Korang akan dapat senduk, sudik, gunting, pisau dan cutting board tau. So, full set you guys akan dapat tau. Kalau korang tanya untuk set BBQ ada ke? Jangan risau, untuk set BBQ pun Hutan King ada keluarkan tau. Yang ni adalah set BBQ kita. So, kalau korang nak bakar-bakar pun korang boleh pakai tau. Dan jangan risau juga, Hutan King ada keluarkan untuk korang nak letak seasoning tau. Macam korang nak letak garam ke, ajinomoto ke, kicap ke, minyak ke, korang boleh pakai dengan kita punya seasoning set. Dia dapat full set macam Wani tengah tunjuk sekarang. Dan korang akan dapat sekali dengan storage bag. Dan jangan risau juga, kita ada juga dengan kita orang punya ceret. So, yang mana nak minum ayak ke, nak ngopi-ngopi ke, korang boleh masak saja guna kita orang punya teapot. Dan yang terakhir Wani nak tunjuk iaitu kita orang punya camping mesh kit tau. Dan ni siapa yang nak masuk hutan ke kan, nak pergi hiking, korang boleh pakai dengan kita orang punya camping mesh kit ni tau. So, korang tak ada harga. Nampak tak? So, yang ni adalah set memasak daripada Hutan King. Macam-macam kita ada untuk set memasak. Siapa yang dekat sini masih lagi belum ada set memasak, apa boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning tau. Rugi kalau korang tak beli. Sebab apa? Kalau untuk barang camping dengan kegunaan barang rumah, korang buat sahaja asing. Kan dah senang. So, bye.